Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu yang saya hormati barisan para juri, yang saya hormati juga rakan-rakan pengetua dan juga guru besar. Alhamdulillah, di sini saya berada bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk saya kongsikan amalan terbaik ataupun best practices yang telah saya laksanakan ketika menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerlun. Dan untuk best practices ini, tajuk yang saya berikan adalah memberi ruh pada ruang terbiar. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pembentangan saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu pertamanya pengenalan yang merangkumi profil diri, anugerah dan sumbangan serta profil sekolah. Kemudian bahagian yang kedua adalah amalan baik itu sendiri yang mencakupi isu, rasional, strategi dan cabaran. Manakala bahagian yang terakhir yang ketiga adalah impak dan cadangan yang merangkumi impak program, cadangan penambahbaikan dan juga pembudayaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sedikitlah saya memperkenalkan diri saya. Nama penuh saya adalah Zuraimi bin Abu Bakar. Sekarang ini merupakan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Hosbah. Untuk makluman, sehingga hari ini saya baru 9 hari ditugaskan ataupun ditukarkan bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Hosbah. Saya berkelulusan ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan option biologi dan perakaunan. Manakala saya adalah merupakan peserta kohort NPQEL ambilan 1 2020. Dalam bidang kerjaya, perjalanan kerjaya saya dalam perkhidmatan awam ini adalah dalam tempoh 26 tahun, di mana 10 tahun berkhidmat di sekolah, 3 tahun berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah dan 13 tahun pernah berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Seterusnya adalah sedikit maklumat berkaitan dengan anugerah, pencapaian dan juga sumbangan. Sebagaimana yang dipaparkan, pernah menerima 2 kali anugerah perkhidmatan cemerlang dan saya juga mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu dan memperoleh tempat ketiga dalam kejohanan bowling Tempin. Begitu juga pernah mewakili pertandingan bowling di peringkat MPSM, peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Seterusnya dari segi sumbangan, saya pernah terlibat sebagai juraaudit dalam MSISO 9001-2008 JPN Kedah dan pernah juga terlibat sebagai penemuduga bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut dikongsikan profil SMK Jerlun. Sekolah ini merupakan sekolah harian biasa grade B dan jumlah pelajarnya hanyalah seramai 324 orang. Manakala guru-guru adalah seramai 36 orang dan bilangan AKP adalah seramai 7 orang. Kita masuk pula ke segmen yang kedua atau bahagian yang kedua, iaitu amalan terbaik yang telah saya laksanakan. Saya mulakan dengan isu terlebih dahulu. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, SMK Jerlun ini sebenarnya masih muda beroperasi, iaitu pada tahun ini baru 11 tahun beroperasi. Jadi dari segi kemudahan sekolah itu memang ruang-ruang fizikalnya memang mencukupi. Walau bagaimanapun, isu yang dikenal pasti adalah bilik persalinan murid lelaki dan perempuan terbiar dan tidak dapat digunakan. Ini adalah hasil daripada laporan daripada pihak guru sendiri serta student voice yang memaklumkan bahawa mereka amat memerlukan bilik persalinan ini, khususnya selepas ataupun sebelum melakukan aktiviti fizikal bagi tujuan untuk menukar pakaian. Jadi dengan kemudahan yang ada ini,
sekiranya tidak digunakan ataupun diurus dengan baik, maka berlakulah pembaziran terhadap kemudahan yang ada berkenaan. Jadi rasional bagi saya melaksanakan projek ini adalah, pertama, bagi menyediakan ruang persalinan selesa sebelum dan selepas aktiviti fizikal bagi tujuan keselesaan dan kesejahteraan murid. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah SMK Jerlun ini bukan sahaja digunakan oleh anak-anak pelajar dari segi kemudahannya, tetapi turut dimohon oleh komuniti setempat, khususnya bagi mengadakan latihan di padang permainan sekolah, bagi permainan bola jaring dan sebagainya. Jadi apabila ditanya untuk menggunakan bilik persalinan ini, maksudnya di sekolah kita mempunyai masalah disebabkan oleh tidak diuruskan secara baiklah sebelum ini di sekolah. Yang keduanya adalah untuk mengelakkan murid menukar pakaian di tempat yang tidak sesuai atau tidak selamat. Sebenarnya memang bolehlah untuk anak-anak pelajar ini menukar ataupun menyalin pakaian di tandas sekolah, tetapi agak kurang sesuai memandangkan dinding pemisah itu dia tidak terlalu tinggi. Jadi biasalah anak-anak pelajar ini, khususnya yang lelaki ini nakal, dia akan mengintai kawan-kawan. Jadi ini menimbulkan suasana yang tidak selesa. Yang ketiganya, memastikan kemudahan sedia ada ini tidak disia-siakan. Sayang, dia akan berlaku pembaziran kerana kemudahan yang ada tetapi tidak dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin. Dari segi strategi, saya menggunakan strategi PDCA, Plan, Do, Check dan Act. Bermula dengan perancangan, kita menetapkan matlamat kita, iaitu memastikan penggunaan bilik persalinan itu dengan sebaik yang mungkin. Begitu juga kita mengadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama-sama dengan barisan pengurusan, dan saya juga menggunakan 8 langkah model Kota 1995 dalam usaha mewujudkan kesegeraan bahawa kita perlu, pihak sekolah, saya bersama pasukan saya perlu memastikan bahawa kita menambah baik bilik persalinan yang sedia ada itu agar dapat digunakan dengan sepenuhnya. Berikut adalah foto-foto ketika sesi mesyuarat diadakan bersama tim pengurusan. Kemudian seterusnya kita mengadakan mesyuarat bersama rakan-rakan guru dan juga pihak jawatan kuasa PIBG. Dan akhirnya kita menyampaikan atau memberikan taklimat kepada anak-anak pelajar berkaitan projek yang kita akan laksanakan. Sebenarnya selain daripada program yang kita adakan ini memfokuskan kepada bilik persalinan, disebabkan kita melibatkan semua pelajar, kita juga melaksanakannya ke bilik-bilik lain yang ada di sekolah. Ini adalah foto-foto berkaitan dengan aktiviti yang telah dilaksanakan. Bagaimana kita membuang segala barang-barang yang tidak diperlukan seperti kerusi, meja, kapet yang telah dilonggokkan di bilik persalinan, menyebabkan bilik persalinan pelajar itu tidak dapat digunakan selama ini. Dari segi cabaran melaksanakan projek ini adalah terdapat juga dalam kalangan guru dan murid ini sebenarnya mengulangi sikap kurang cakna itu. Setelah kita mengemas bilik persalinan berkenaan, tetapi selepas beberapa ketika ada juga yang kurang cakna dan melonggokkan kembali aset-aset alih di bilik persalinan ini. Jadi apa tindakan di pihak sekolah? Kita mengambil gambar dan kita masukkan dalam grup WhatsApp sekolah. Maksudnya kita bertanya siapakah yang bertanggungjawab mengulangi keadaan inilah maksudnya. Jadi selepas kita maklumkan dalam grup itu, maksudnya tindakan di pihak kawan-kawan kita, akhirnya yang berkenaan itu dia akan mengalihkan bahan-bahan yang dilonggokkan di bilik persalinan ini ke tempat asal barang-barang berkenaan sepatutnya berada. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita masuk pula ke segmen yang terakhir, iaitu bahagian impak dan juga cadangan. Jadi impak positif
yang kita dapati ataupun pihak sekolah dapat hasil daripada pelaksanaan projek ini adalah yang pertama, bilik persalinan lelaki dan perempuan kini dapat digunakan sepenuhnya. Keduanya, ruang bilik persalinan menjadi lebih teratur dan bersih. Dan yang ketiganya, semua aset alih yang rosak berjaya diasingkan dan dilupuskan. Sebenarnya dia menjadi serampang dua mata apabila secara tidak langsung aset-aset yang dilonggokkan, aset alih yang dilonggokkan di bilik persalinan itu akhirnya ada yang masih elok dan boleh digunakan, kita dapat tempatkan ke tempat ataupun lokasi yang sepatutnya ia berada. Manakala sisa-sisa buangan ataupun yang rosak, aset-aset yang rosak, kita pindahkan ke tempat pelupusan. Inilah hasil akhir daripada projek yang dilaksanakan. Kita boleh lihatlah telah kembali kepada keadaan yang bersih dan selesa untuk digunakan oleh anak-anak pelajar, termasuklah pihak luar yang memohon untuk menggunakan kemudahan sekolah. Dari segi cadangan penambahbaikan, pertamanya semua bahan-bahan terbuang yang dilonggokkan di bilik persalinan berkenaan kita cadangkan untuk dilabelkan berdasarkan di mana aset berkenaan sepatutnya berada. Jadi selepas ini, selepas sesuatu program, aset-aset yang digunakan itu sama ada kerusi ke meja untuk program-program sekolah yang kita laksanakan, akhirnya kita boleh minta para pelajar untuk tempatkan ke bilik-bilik asal sepatutnya ia berada, bukanlah dilonggokkan di bilik-bilik kosong yang ada. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan, contohnya adalah bilik persalinan. Yang keduanya, kita menggunakan, dicadangkan untuk menggunakan sistem digital ataupun kod QR untuk menjejak aset. Dan yang ketiganya, menggubal SOP penjagaan dan penggunaan bilik persalinan. Baik, selain itu untuk menambah baik bilik persalinan ini, pihak sekolah bercadang untuk menghias bilik berkenaan dengan meletakkan poster-poster, wallpaper dan juga backdrop yang bersesuaian bagi menambah seri atau menaikkan keceriaan bilik persalinan berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahajalah perkongsian saya untuk amalan terbaik yang telah dilaksanakan di SMK Jerlun. Sekian, terima kasih, dan saya buka kepada soalan jika ada oleh pihak juri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan Pengetua atas inisiatif yang telah dijalankan, dan ini menunjukkan Tuan Pengetua sangat prihatin dengan sekolah. Cuma persoalan yang saya nak utarakan di sini ialah berkaitan dengan bagaimana roh yang telah ditanam itu akan segar selamanya. Sebab kita tahu benda ni perlu jadi satu pembudayaan. Dan bagaimana pembudayaan ini akan memastikan roh itu sentiasa membuka ruang, menjadikan ruang itu kekal, selesa untuk digunakan dan diserapkan bukan saja kepada murid, malah kepada seluruh warga sekolah dan komuniti yang menggunakan premis tuan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada juri yang mengemukakan soalan. Baik, sebenarnya di setiap bilik-bilik khas ini, termasuklah bilik persalinan ini, kita telah tetapkan guru yang sepatutnya membuat pemantauan. Jadi di pihak sekolah kita menguatkuasakan dari aspek berkenaan, maksudnya guru-guru yang bertugas atau berperanan bagi bilik-bilik khas berkenaan, termasuklah bilik persalinan ini, maksudnya perlu sentiasa cakna dan membuat pemeriksaan secara berkala. Selain itu, di dalam sesi perhimpunan sekolah, kita sentiasa menerapkan faktor-faktor ataupun unsur-unsur dari segi kecaknaan terhadap kemudahan sekolah yang ada. Sebab saya minta anak-anak pelajar untuk menghargai dengan fizikal sekolah yang masih baru, plan pun ataupun design yang baru dan memang cantik dan sentiasa menjadi pujian oleh pihak-pihak luar yang masuk ke sekolah lah. Jadi maksudnya kita terapkan dari segi itu, dari segi anak-anak pelajar ini melalui sesi perhimpunan, dan juga kita menguatkuasakan dari segi guru-guru yang bertugas itu perlu ambil cakna terhadap tugas masing-masing.
bagi bilik-bilik khas yang telah ditetapkan. Itu sahaja, terima kasih. Baik, sekian saja perkongsian saya. Saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan inspirasi kepada kita semua dalam usaha untuk memberikan roh kepada fizikal sekolah, khususnya kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah yang mungkin selama ini terbiar. Jadi itu sahaja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.